ke pagi ni. Sampai pukul 8. Pukul 8 pagi. So hari ketiga kami camping. Third day. Agak orang work from campsite. Work from campsite. Betul ya. Adik tak mau duduk. Nyek. Ambil video. Kakak kena pergi sekolah tapi tak pergi sekolah. Little kali. Mama pergi sekolah nak buat pancake. Dan campsite hari ni tak ada orang. Tinggal kami saja. 1, 2, 3 kemah dekat hujung campsite. Carrot? Tak. Nak buat pagi. Mana mi goreng? Nak tengok. Nak masak mi goreng kejap. Tak nak buat benda apa dalam tu. Nak potong bawang. Saya tengok bahan. Toge ada toge. Toge ada toge. Toge. Mi goreng mama. Mi goreng mama. Pakai dapur kayu. In progress. Pancake Aisyah Humairah in progress. Tengah bersiap sayur. Mau pergi ni Yang ke? shopping ni. Shopping sarapan. Aku nak pergi shopping sarapan. Mau je no. Ayam. Masak dah. Apa yang masak? Semua ni masak dah. Dia buat cerita pasal tu. Durian. Alhamdulillah sudah masak. Tapi anak saya tetap western sebab dia makan pancake. But Dia maybe makan there's pancake another way. dengan bekas This'll kopi be bawah. good. Cut a little bit Dia of buat wood. tripod dia. Hammer nails. 1, 2, 3. Ouch! I just hammered me. 1 jam pula. Tak cukup. Looks great. Gotta go before 1 jam. I know Atticus new. Including you. Yours Kesian kakak ni kena kerja ni ha. Work from anywhere. Tak sign in lagi. Check in. I had fun. Don't you bite. Ada 7 Inilah kenangan kita masuk YouTube. Kakak Syifa berjaya 2 malam. Setakat ini tak balik. Jangan khawatir. Say hi to the YouTube. Hello. Saya makan mi goreng. Yang tu dia makan pancake. Sampai habis. Pancake habis. Yang ni Dia makan mi 2 pinggan. setengah jam 30. Genduk udang. Duduk. Nah, sedang ke?
Sampai dah rumah kita. Rumah? Sampai dah rumah kita. Kakak. Ni Americano campur long black. Americano campur long black. Bos, cari ikan termenung dengan timun. Salah saya ni. Duduklah dalam tu. Ha. Tak. Dek, salah saya ni. Ha, berak. Masa bah. Sabar, jom kita pasal dia. Okey. Ah, ni duduk. Duduk. Ada paku jaga. Kat mana? Oh, situ. Dengan Kak Syifa. Tunjuk Kak Syifa. Ha. Okey, pusing depan pula. Okay, ready? Yeah, ready. I'm ready. Oh my god. This picture. Sakit muka saya. Bye boss. Hello. Bye. Wow. Jangan sabar ya. PM Day 3. Kak Aisyah penat teruk. Kak Aisyah penat teruk. 3 hari mandi sungai Kak Aisyah. Oh, ya, Kak Aisyah tiba-tiba tersekot. Kawan-kawan semua dah balik. Nana balik. Kak Syifa balik. Kak Sakla balik. Ipa dah mandi sungai. Dah mandi sungai dah. Dah tak bersurah lebih tadi. Dah pakai baju tidur. Betul? Mandi tadi. Kita mandi. Dengan Umi, dengan semua. Duduk dalam kemah. Macam ni sungai. Kena pasang flashlight, brown sheet, kemah kakak. Tersadar kat sini, satu nak masuk. Oh, kemah kakak. Ketua kecil.
Sungai Riau. Ada orang. Hari ni 29. Besok 30. Hari Rabu. Ada orang. Besok ada orang masuk. Terus sambut tahun baru. Kita pergi sungai Sedim. Resort clear, tak ada orang. Kita pergi Sungai Sedim balik. Sungai Sedim. Mula-mula kami camping first time kat Sungai Sedim. Ini dah tapak kami. Ini dah tapak kami. Common area bawah ni. Tapi dah berapa kali naik kepala air, dah landai teruk bawah pokok ni lah. Pokok cepedak ni lah. Masa tu buah penuh. Ini dah tapak pun dah teruk lah. Berapa kali jadi kepala air. Dulu favourite, sekarang Sungai Riau. Sebulan 2 dah lepas kepala air teruk. Dah kembali berlumut. Memerlukan kepala air kembali untuk membersihkan sungai. Depan jasad Sungai Riau ni dah ada macam dah buat campsite. Dah ada bilik air. Dah ada pondok-pondok. Pusing sungai campsite. Depan ni ada satu surau baru. Baru buat. Kalau kita ada kat atas sana. Kita ada kat atas sana. Sekarang ada satu lagi surau dekat bawah ni. So orang tak perlu berjalan jauh untuk camping. Sebenarnya kemah payung mungkin Village L kot. Owner punya, dia bagi sewa. Dia suka terus pasang, tak tutup. Ni pada pondok depan ni. Tak ada simen. Tak ada orang. Sambut tahun baru, sebab tahun baru tahun ni hari Rabu. Betul? Tahun terbaru GPS dah letak batu penaga. Sungai kat depan ni. Umi tengah basuh pinggan. Umi tengah basuh pinggan. Saya jom bom. Kakak tak bangun lagi. Apa yang depan je tu? Kuah tom yam tu lah. Kami pusing buat vlog. Itu daripada Mount Hiker. Juga daripada owner. Boleh sewa. Harga aku tak tanya. Tapi kalau korang datang nak tak ada apa kita kata common area. Ni ada satu shelter dari Mount Hiker. Sungai Riau tengok kosong tak ada orang. Tahun baru tahun ni sebab cuti tengah-tengah minggu hari Rabu. Terlalu bawah Mount Hiker. Besar juga Mount Hiker ni. Macam 3x3. Sungai Riau yang sentiasa best untuk budak-budak mandi. Sebelas malam. Macam-macam cerita. Itu 3 awal lagi daripada 5-6 petang tadi. Ya, baby pun dah tidur juga. Buat penat dia main banyak sangat. Kalau dia saya dewasa pun semua dah nak masuk tidur. Makan dia ringkas tu malam ni. Ada buat sate sebenarnya malam ni. Rasa cerat. Sambal forti besok pula.